Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kuih raya lagi ya. Kita kumpul banyak resepi kuih raya ya. Kali ni kita punya kuih raya adalah kerepek kulit popia cheese. Cara dia mudah sangat nak membuatnya. Bahan-bahannya hanya dua bahan, kulit popia dan juga wedges cheese powder. Itu saja. Ikuti hingga akhir. Okey, pertama sekali bahan dia kita perlukan kulit popia macam ni. Kemudian kita bukakan sekeping. Okey, kita ambil sekeping macam ni. Okey, kita perlukan tepung gandum, 1 sudu makan tepung gandum. Air dia lebih kurang 5 sudu makan ya. Kita nak buat dia punya, kita nak gamkan ya. Cara dia mudah je begini. Pupuk yang kita dah buka tadi kan, kita letak je dengan dia punya tepung gandum yang kita dah campur tadi ya. Letak kat sisi tu. Nanti bila kita gulung, kita goreng, dia tak melekat dia tak apa tu? Dia tak tanggal macam tu. Kemudian kita gulung je. Macam ni. Gulung macam ni. Gulung. Okey, kat ujung tu macam ni kita letak lagi tepung gandum tadi yang kita dah campur dengan air tadi kan. Okey. Kita nak tutupkan semua macam tu. Macam tu. Okey. Okey, jadi dah begini ya. Ini kita dah buat. Kita dah gulung dah semua ya. Okey, bila kita dah siap gulung semua, kita akan mengguntingnya pula ya. Cara mengguntingnya macam mana? Senang je. Saya tunjukkan. Kita buat serong-serong pun boleh ya. Macam ni. Nampak tak? Kecil-kecil. Nanti bila kita gorengkan, dia cantik ya. Dia terbuka, nampak dia punya gulung-gulung tu ya. Macam tu. Nampak tak? Buat hingga selesai. Okey, sekarang kita dah siap mengguntingnya. Kemudian kita akan menggorengnya pula ya. Okey, panaskan minyak dulu. Okay, bila minyak dah panas, kita masukkan kita punya popia tadi. Goreng hingga garing ya. Biar dia betul-betul dia warna golden ya, ataupun warna kuning ya. Baru dia masak ya. Kacau-kacau jangan dia tak serata masak ni ya. Okey, macam tu. Okey, dah kuning keemasan macam ni, boleh diangkat ya. Sekarang popia kita dah siap digoreng dan dah sejuk pun ya. Kita kena sejukkan dulu ya. Kemudian kita perlukan ni ya, wedges cheese powder ya. Senang aja, lepas ni kita taburkan, kemudian kita dah boleh dah hidangkan ya. Okey, kita taburkan begini. Tabur serata. Serata ya. Kemudian kita kacau-kacau sikit lah. Kacau begini. Kacau supaya dia serata ya. Letak lagi. Tak banyak-banyak pun tak apa. Sedap ya. Cheese ni sedap. Okey. Okey, dah serata macam ni, kita boleh simpan dalam bekas ya. Kita tak boleh apakan, nanti dia tak rangup ya. Okey, sekarang ambil bekas, boleh simpan dalam bekas. Okey, kita dah masukkan dalam bekas macam ni. Kalau nak makan sekarang pun dah boleh makan ya. Tapi untuk kita nak buat jual hari raya, so kita simpanlah dulu dalam bekas ni ya. Okey, so kerepek popia cheese kita dah siap masaknya, dah siap dihidang dan dah boleh disimpan lah dalam bekas ni untuk hidangan hari raya. So terima kasih kepada menonton, selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.